Korang perasan tak, kita sekarang ni macam kita punya undang-undang ataupun cara pemerintahan dia dah jauh daripada Islam. Dan kita kena faham yang kita sekarang ni zaman Dajjal. Kalau korang tengok kan, kita tengok waktu celebrate. Tak payah nak cakap celebrate lah, celebrate New Year 2026. Korang tengok apa yang terjadi dekat Malaysia ni. Kita hari ni, kita majoriti kita Islam. Kan? Dikatakan negara kita negara Islam. Tapi amalan kita ni tak sama macam orang Islam. Jadi kalau kita tengok, di mana kalau zaman dulu 100 tahun yang lepas ataupun 1000 tahun yang lepas, di mana tempat Islam yang kuat tu, diorang akan masukkan satu acuan-acuan cara-cara barat untuk kita ni ikut cara barat. Korang tengok kita celebrate pasal mengenai 2026 celebrate kan, kita tengok kita dengan bunga api dia, kita dengan muzik dia, kita dengan bercampur lagi perempuan dia, kita macam-macam jenis maksiat. Korang tengok dekat track, apa yang terjadi dekat track, begitu ramainya orang-orang Islam kita, orang Melayu kita hari ni hanyut dengan arak, dengan pil-pil, dengan macam-macam lagi lah benda-benda yang terlarang. Korang tengok percampuran lelaki wanita, kita tengok para wanita kita berpakaian menjolok mata kan, yang mana yang boleh nak keluarkan tu terkeluarnya, sampai orang pun naik juling. Jadi sebab tu hari ni kalau kita tengok, kenapa orang-orang atasan kita, pemerintahan kita biarkan benda-benda maksiat ni? Adakah mereka ini liberal, dah sekular, sehingga kan sekular ni apa? Sekular ni definisi kepada pengasingan agama dan juga kehidupan. Walaupun mereka solat, walaupun mereka bersyahadah, walaupun mereka bayar zakat, mereka berpuasa di bulan Ramadan, mereka menunaikan haji, tapi kalau kita tengok cara kehidupan kebanyakan orang Islam, terutamanya kita tengok orang atasan lah, pemimpin kita, dia tak sama macam Islam yang Nabi bawa. Dan kalau kita tengok zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang mana yang mereka ni jadi pemimpin, mereka ni jadi gubernur, korang tengok gaji mereka sikit. Dan mereka nak menggalas satu tanggungjawab tu, mereka dalam keadaan ketakutan. Ini yang diajar oleh Nabi. Sebab tu kalau kita tengok, mereka tak merebut-rebut kuasa. Tapi hari ini, macam mana sistem yang kita duduk adalah sistem Dajjal. Dajjal dia bawa satu segunung roti. Mereka bawa kemewahan. Sebab tu kalau kita tengok, pemimpin-pemimpin kita gaji besar-besar. Mereka punya allowance sampai puluhan ribu, ada ratusan ribu. Malah pencen-pencen mereka pun dahsyat masuk. Walaupun mereka dah tak bekerja, tak berkhidmat dah, mereka cuma goyang lato-lato je. Rakyat ni kita tengok, rakyat ni akan dizalimi. Sebab tu Nabi beritahu, yang kaya akan jadi terus kaya, yang miskin akan terus jadi miskin. Dia adalah satu sistem kehidupan yang kita duduk hari ni. Korang perasan ke tak perasan ni? Kadang-kadang aku malu tau bila tengok macam orang celebrate New Year tu kan. Orang kat luar negara, dekat London, korang tengok macam mana mereka ni, mereka menegakkan macam mana mereka tak suka pasal macam mana mereka ni dikontrol, dan sistem pentadbiran mereka yang tak menyokong kepada Palestin. Kan, ini yang terjadi dekat luar negara. Dekat kita pula, kita ini beronok-ronok dengan maksiat. Korang tengok sampai tak tahulah, ini orang kafara lah kan. Dia kata, ada orang kata itu orang Arab, tak tahulah, yang tiup trompet tu kan. Trompet ni adalah cara Yahudi. Korang nampak tak sekarang negara kita ni tengah diasak. Nabi beritahu akhir zaman ni kita ni macam makanan dalam talam. Orang-orang kafara tu datang merebut-rebut kita punya talam tu untuk makan sekali dengan kita ni. Ini yang terjadi pada Islam. Sebab apa? Negara kita ni majoriti Islam, dan ada yang sampai rakyat bersangka-sangka yang kita negara Islam. Hakikatnya kita bukan negara Islam. Sebab apa? Tun Abdul Rahman bagi tahu kan. Tunku Abdul Rahman bagi tahu yang negara kita bukan negara Islam. Kita negara sekular. Apa itu sekular? Sekular ni definisi kepada pemisahan agama dan juga kehidupan. Bermaksud, Tunku Abdul Rahman beritahu, negara kita adalah negara kafara, bukan negara Islam.
Sebab tu kalau kita tengok macam mana British datang kan, bawa orang Cina, orang India, ini bukan resis tau. Ini hakikat dan sejarah. Macam mana percaturan British supaya orang Islam tak boleh amalkan Islam secara total, mereka bawa masuk. Kalau negara kita ni semua orang Melayu yang beragam Islam, korang rasa ada tak kilang arak? Ada tak tempat-tempat perjudian dekat Genting tu, dekat macam track tu kan, dekat Jalan Dorai, dekat Jalan Piramli, yang banyak tempat-tempat maksiat, rumah-rumah urut, maksiat-maksiat. Kalau semua orang Islam dekat negara ni, maka Islam akan terbela. Tapi British nampak, kalaulah ramai orang Melayu dekat ni, maka kita punya negara akan jadi kuat, berpegang dengan Islam, dengan tauhid. Tapi generasi demi generasi kita telah dirosakkan sehingga kan kita bersekongkol dengan maksiat-maksiat yang ada. Katanya kita ni negara berbilang kaum. Dengan alasan-alasan macam inilah yang membuatkan negara kita boleh adanya kilang arak, tempat perjudian, cukai-cukai diambil daripada orang-orang miskin. Mana boleh cukai diambil? Nabi bagi tahu dah kan, siapa yang mengutip cukai tempat dia dekat dalam neraka. Korang rasa pemimpin-pemimpin kita ni, mufti-mufti kita tak kena ke? Mereka tak bersuara. Mereka dengan sistem Yahudi yang kita duduk ni, demokrasi ni, sistem sekular ni. Macam mana? Jadi aku nak ajak kita berfikirlah. Kan? Sebab tu ni aku tak nak aku tak nak cut ini secara natural lah. Supaya kita faham, kita sedar, supaya kita berfikir tentang agama kita, tentang iman kita yang makin keluar masuk ni. Kan? Kita bersokongkol ni dengan dalam satu sistem yang dahsyat, yang membuatkan kita kehidupan akhirat kita tak selamat ni. Jadi apa pendapat korang? Cuba korang komen dekat bawah dan sharekan video ni supaya ramai orang Islam boleh berfikir dengan waras. Sebab hari ini kita tak berfikir dengan waras. Kita tengok keadaan kita, macam mana anak-anak perempuan kita, macam mana Dajjal berjaya keluarkan para wanita kita atas alasan pendidikan, pekerjaan. Sebab tu Nabi suruh kita ikat para wanita kita. Tapi Dajjal berjaya. Dia bawa segonong roti, dia beri pendidikan, dia beri kita wanita kita ni pekerjaan. Dan sehingga hari ni, kita tengok sistem ni dia membela, dia mengangkat wanita ni sama taraf dengan lelaki. Sedangkan dalam hukum-hukum Allah, wanita ni tak boleh sama taraf dengan lelaki. Tapi hari ni mereka mengatakan wanita dan lelaki mampu bersaing. Allahu Akbar. Cubalah korang fikir-fikirkan, korang boleh komen dekat bawah. Dan ini bukan sebab politik. Aku ni bukan politik tau. Politik ni yang memecah belahkan orang Islam, yang merosakkan agama. Korang tengoklah parti apa sekalipun, parti biru ke, parti merah ke, parti hijau ke, apa semua mereka ni, mereka bukan nak bela agama pun, mereka ada kepentingan peribadi. Jadi sebab tu aku tak sokong semua politik ni. Bagi aku mereka ni adalah baruah kepada British. Dan kalau korang tengok pun berpecah-pecah. Dalam PAS pun berpecah belah. Dalam UMNO pun berpecah belah. Dalam perikatan ke, apa ke, DAP ke, ini semua adalah acun-acun yang dibawa oleh Yahud wan Nasara. InsyaAllah korang komen lah apa pendapat korang. Dan terima kasih sebab sanggup mendengar sampai akhir video ini. Semoga anda semua dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Sama-samalah kita berdoa, sama-samalah kita muhasabah diri, kita tengok balik kehidupan kita hari ini betul ke tak betul. Macam mana? Cuba komen. Assalamualaikum. Apa yang paling penting, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.